Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Johari, 0242103099, nama matrik dari kumpulan 7 yang bertajuk Kandungan Tema Integriti dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Okey, hari ini saya akan menceritakan langkah-langkah meningkatkan integriti dalam pendidikan. Okay, baik, kita teruskan kepada langkah-langkah dari faktor pelajar, iaitu poin yang pertama, pelajar merupakan tonggak utama dalam memastikan kerjayaan usaha ini. Mereka perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai integriti dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar bilik darjah. Okay. Pelajar harus menghindari perbuatan tidak beretika seperti meniru dalam peperiksaan atau melakukan sebarang bentuk penipuan dalam akademik. Mereka juga perlu berani melaporkan sebarang salah laku yang disaksikan kepada pihak berwajib sebagai tanda tanggungjawab terhadap keadilan dan ketulusan sebagai seorang pelajar. Seterusnya kita pergi kepada aspek ibu bapa, iaitu langkah-langkah daripada ibu bapa untuk meningkatkan integriti dalam sistem pendidikan ini, iaitu ibu bapa wajib memikul tanggungjawab untuk membentuk asas moral dan agama yang kukuh dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Mereka perlu bekerjasama rapat dengan pihak sekolah untuk memastikan anak-anak memahami dan menghayati nilai-nilai integriti. Selain itu, ibu bapa juga harus memantau tingkah laku anak-anak di rumah dan memberikan nasihat atau teguran jika diperlukan. Memberikan sokongan dan bimbingan yang berterusan, ibu bapa perlu mendidik, mengajar, membentuk anak-anak mereka agar membesar sebagai individu yang berintegriti dan bertanggungjawab kelak. Langkah seterusnya atau aspek seterusnya adalah daripada guru pula, iaitu guru. Guru sebagai pendidik dan penanda aras yang memainkan peranan penting dalam membentuk nilai integriti dalam kalangan pelajar. Mereka perlu menunjukkan tingkah laku yang berintegriti dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Guru juga harus mengintegrasikan nilai-nilai integriti dalam proses pengajaran dan pembelajaran sama ada melalui contoh praktikal maupun perbincangan berkaitan isu-isu moral dan etika. Guru menggalakkan perbincangan yang terbuka tentang kepentingan integriti. Guru turut membantu pelajar memahami untuk mengimplikasikan integriti dalam jangka masa panjang terhadap diri mereka dan masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor lain yang mempengaruhi integriti dalam sistem pendidikan. Integriti dalam sistem pendidikan bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor dalaman seperti co-curriculum dan latihan guru, tetapi juga oleh faktor luaran yang sering kali kurang diberi perhatian. Antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi integriti dalam sistem pendidikan termasuk pakaian seragam sekolah yang kurang formal dan perubahan sikap ibu bapa terhadap guru dan institusi pendidikan. Kedua-dua faktor ini walaupun nampak kecil, sebenarnya nampak mempunyai impak yang sangat besar terhadap pembentukan disiplin dan nilai integriti dalam kalangan pelajar. Yang pertama, berkaitan pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah yang kurang formal sering dikaitkan dengan penurunan tahap disiplin pelajar. Menurut kajian oleh Universiti Malaya, pakaian seragam yang tidak kemas dan tidak formal boleh menyebabkan pelajar kurang menghormati peraturan sekolah. Ini kerana pakaian seragam sebenarnya bukan sekadar pakaian harian, tetapi ia juga melambangkan identiti dan disiplin pelajar. Apabila pakaian seragam tidak dipakai dengan betul atau diubah suai mengikut trend semasa, ia boleh mencerminkan sikap pelajar yang tidak serius terhadap peraturan atau norma yang ditetapkan oleh sekolah. Sebagai contoh, pelajar yang memakai seluar yang terlalu longgar atau baju yang tidak dimasukkan dengan kemas mungkin dilihat sebagai tidak menghormati peraturan sekolah. Sikap ini boleh merebak kepada aspek lain seperti kehadiran kelas, penyelesaian tugasan dan tingkah laku secara umum.
Jika pelajar tidak menghormati peraturan kecil seperti pakaian seragam, mereka mungkin juga akan mengabaikan nilai-nilai integriti yang lebih besar seperti kejujuran dan bertanggungjawab. Oleh itu, adalah penting untuk mengekalkan pakaian seragam yang formal dan kemas sebagai salah satu cara untuk membentuk disiplin dan integriti dalam kalangan pelajar. Kita masuk yang kedua, iaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem integriti dan sistem pendidikan, iaitu perubahan sikap ibu bapa terhadap guru. Perubahan sikap ibu bapa terhadap guru dan institusi pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi integriti dalam sistem pendidikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan kes di mana ibu bapa bertindak agresif terhadap guru, seperti memukul guru kerana masalah disiplin anak mereka. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kes-kes seperti ini semakin meningkat berbanding dahulu, walaupun murid pada masa kini dianggap kurang nakal berbanding generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahawa masalah integriti bukan sahaja terletak pada pelajar, tetapi juga pada sikap ibu bapa yang kurang menghormati guru. Seterusnya, saya bawakan 2 kes daripada ibu bapa yang menyerang guru. Iaitu kes yang pertama di Kota Kinabalu, iaitu Januari 2024, seorang ayah yang berusia 49 tahun telah ditahan kerana mengancam dan menyerang guru yang menahan anaknya kerana merokok di tandas sekolah. Pelajar tersebut merupakan calon sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM, telah menghubungi ayahnya setelah ditangkap. Ayahnya datang ke sekolah marah kerana menduga guru memukul anaknya. Kes yang kedua pula iaitu di Ipoh pada Januari 2025, seorang ibu berusia 42 tahun membuat 3 laporan polis menuduh guru prasekolah memukul anaknya yang berusia 6 tahun. Dan ibu pula menuduh bahawa anaknya mengalami luka pada badan dan perubahan perilaku setelah kejadian tersebut. Walhal, ibu bapa seharusnya menjadi rakan kongsi kepada guru dalam mendidik anak-anak, tetapi apabila mereka mengambil tindakan yang agresif, ia bukan sahaja menjejaskan hubungan antara guru dan ibu bapa, tetapi juga memberi mesej yang salah kepada pelajar. Seterusnya, saya akan kongsikan kesan salah didikan daripada ibu bapa. Yang pertama, pelajar mungkin akan berfikir bahawa mereka tidak perlu menghormati guru kerana ibu bapa mereka sendiri tidak menunjukkan sikap yang hormat. Sikap ibu bapa yang negatif ini boleh merosakkan budaya sekolah yang sihat dan seterusnya menjejaskan pembentukan nilai integriti dalam kalangan pelajar. Sikap ini boleh menyebabkan pelajar merasa mereka tidak perlu bertanggungjawab atas tindakan mereka kerana ibu bapa sentiasa membela mereka. Akhir sekali, iaitu kesimpulan. Faktor-faktor seperti pakaian seragam sekolah yang kurang formal dan perubahan sikap ibu bapa terhadap guru memainkan peranan yang signifikan dalam mempengaruhi integriti dalam sistem pendidikan. Pakaian seragam yang kemas dan formal boleh membentuk disiplin dan rasa hormat belajar terhadap peraturan. Manakala sikap ibu bapa yang positif dan menyokong guru dapat mengukuhkan nilai-nilai integriti dalam pelajar. Sekian daripada saya.